Assalamualaikum. Saya dari Kelab TVPSS ingin mewawancara dengan Ustazah Atikah dari Kelab Bahasa Arab dan Pendidikan Islam. Okey. Baik. Pada hari ini kami ingin membuat tinjauan tentang pelibatan murid dalam aktiviti kokurikulum. Apakah tindakan Ustazah apabila kehadiran murid semakin berkurang? Tindakan saya akan panggil murid-murid dalam Kelab Pendidikan Islam dan Bahasa Arab untuk turut sama-sama datang kokurikulum ni. Kita bagi tahu apa kepentingan yang ada dalam aktiviti koko ni. Okey? Pembelajaran ni bukan semata-mata dalam kelas, dia juga berlaku di luar kelas. Okey? Ada yang awak tak belajar di dalam kelas tapi awak belajar dekat dalam kelab persatuan. Jadi saya akan cuba buat aktiviti yang menarik supaya ramai yang hadir untuk Kelab Persatuan Bahasa Arab dan Pendidikan Islam ni lah. Yang itu. Pada pemerhatian saya, kelab ini mempunyai kehadiran yang ramai. Jadi, apakah daya tarikan yang Ustazah lakukan untuk menggalakkan murid menyertai kelab? Okey. Sebenarnya yang biasa saya buat sehari sebelum kelab aktiviti tu kan, aktiviti kokurikulum tu, saya akan sediakan satu aktiviti yang menarik lah. Contoh macam kuis, kita gunakan buzzer yang menarik macam dekat TikTok tu kan. Lepas tu kita bagi hadiah, kita bagi cenderung hati, kita bagi sijil penghargaan. Jadi murid-murid ni rasa seronok dan rasa aku nak datang lagi lah kelab ni. Dia rasa seronok. Jadi itulah daya tarikan yang saya rasa ada di Kelab Persatuan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Okey. Terima kasih Ustazah untuk wawancara ni. Okey, sama-sama.